Walaupun simpanan emas mempunyai banyak kelebihan dalam jangka masa panjang, tetapi ada kelemahan yang tuan perlu tahu tentang emas. Tumpuan emas ni tidak memberikan pulangan berbentuk dividen dan juga bonus. Emas juga tidak boleh berikan pulangan berbentuk compound interest seperti ASB. Keuntungan emas hanyalah dalam bentuk kenaikan harga iaitu price appreciation. Pulangan bagi simpanan emas apabila anda jual pada harga yang tinggi dari harga anda beli dahulu. Rekod kenaikan harga emas adalah 10% setahun. Jadi bagi pelabur yang sukakan pulangan berbentuk dividen dan bonus, emas dilihat kurang menarik. Kedua, emas fizikal ada kos penyimpanan. Jika emas fizikal anda banyak, anda mungkin akan risau emas boleh hilang atau dicuri. Jadi, anda perlu menyimpan emas tersebut dengan selamat. Anda mungkin terpaksa menampung kos penyimpanan seperti menyewa safe deposit box. Sekarang, banyak syarikat yang sediakan akaun emas, tapi anda perlu lihat sama ada simpanan emas tersebut dikenakan charge ataupun tidak. Berita baiknya, Public Gold menyediakan akaun emas Gap di mana akaun Gap ni selamat dan boleh simpan seberapa banyak dan selama mana yang anda mahu tanpa sebarang charge penyimpanan. Ketiga, terdapat banyak pilihan produk emas dan anda mungkin tersalah pilih. Emas ni ada fizikal, ada akaun simpanan, ada ETF, ada stok barang kemas, gold, future dan banyak lagi. Anda boleh tengok 5 karakter penting dalam pemilihan emas terbaik sebelum membeli emas untuk mengelakkan anda tersalah pilih produk emas. Keempat, anda rugi jika jual emas dalam jangka masa pendek. Jika anda terdesak nak pakai duit dan terpaksa jual dalam jangka masa terdekat, anda akan rugi sebab emas ada spread. Spread value adalah perbezaan pada harga jual dan harga beli sesebuah syarikat emas. Simpanan emas ni sesuai untuk jangka masa panjang 2 tahun dan ke atas. Semoga perkongsian saya bermanfaat. Yang boleh menabung emas di Public Gold, jom saya bimbing sebaiknya. Assalamualaikum.